kena dengan tekak? Apa? Yang kena dengan selera hari ni? Tarik ikan. Oh, yang tu. Ni. Kalau saya ni lah. Asam pedas dia pun okey lah. Dah okey. Lemak? Lemak pun pekat. Okey, tak pedas. Tak pedas. Hai, okey, hari ni kita berada di Nilai Seremban, Senilai Negeri Sembilan. Sorry. Kita dekat Salomak Sampon eh. Jom tengok apa menarik. Sini katanya masyarakat kampung. Masih daga ni daga selum habis ni. Dia macam-macam lauk ada kat sini Dia dah siap letak dalam mangkuk pinggan. Lepas tu harga pun dah siap ada kat sini. Kita ambil apa yang kita nak. Ada yang belum keluar lagi. Telur itik dengan situ sedut belum lagi. Ni dan Sheng masak sini. Kita api pun belum. Tapi dia dah ada harga lah. Dia dah ada harga senang. Okay, daging berapa? 15 ringgit. Okay, ni boleh panas ikan lah. Panas sendiri lah. Kalau nak panaskan dalam microwave kan. Panas dah ikan kita lah. Panas. Okay. Boleh masih? Atau akhir dua-dua? Kita dah ambil lauk-lauk ya. Antara lauk yang kita ambil ni apa kasar, jelahak kepala ni, kangkung, lepas tu ulang-ulang dengan telur masin, sambal belacan, lepas tu ada daging salai,
ikan bakar. Nak rasa asam pedas dia. Pedas dia lah. Asam pedas ni rasanya dalam 30 pun dia. 20 lebih sana. 27. 27. Tengok kepala ke tak. Rasa bismillah mana Kejenahak tadi kepala 35. Kepala 35. Dia punya asam pedas dia a bit pedas lah. Kalau siapa yang tak suka pedas, tak boleh ambil kot. Dia rasa ujung-ujung tu dah ada pedas. Tapi saya okey je. Setengah orang kan dia tak suka pedas. Tapi memang asam pedas. Memang kena pedas lah kot. Cuma isi dia 22. Kalau ekor 27. Kepala 35. Dia punya perasaan pedas. Dia punya ni peras dia ni rangup dan tak ada masin sangat. Lepas tu bila kita peras dengan limau tu memang best lah. Sedap. Ni memang favourite saya lah. Kasam ni harga dia besar ke kecil tu? Pasti. Tujuh, saiz S RM5, saiz L RM7. So ikan bakar tadi, ikan bumbung bakar tu dalam RM7 juga. Dia tengok saiz sebenarnya. Dia tak letak harga kat situ. Nanti kita dapat receipt, nanti kita beritahu. Lebih kurang lah. Kalau macam ni RM5 saja. Paling kangkung belacan. Macam set ulam ni RM6 saya. Tapi tak masuk telur masin lah. Ini daging salai. Ini salah selai. Dia punya kuah pekat. Tak pedas. Tak pedas berbanding asam pedas tadi. Saya rasa okey. Sedap. Kuah dia pekat. Yang ni harga dia RM15 satu mangkuk. Kalau ikutkan mana lagi kena dengan tekak? Apa? Yang kena dengan selera hari ni. Tarik ikan. Oh, yang tu. Ni. Kalau saya ni lah. Asam pedas dia pun okey lah. Dah okey. Lemak? Lemak pun pekat. Okey, tak pedas. Tak pedas. Okey, macam Abang Aziz suka yang mana Aziz? Asam pedas. Asam pedas. Dia khas. Ada memang pedas lah. Yang hari tu makan kat Melaka kata kurang kan. Yang Melaka dengan ini ni lagi okey lah. Ini juga. Lagi okey lah. Kak ni Ada mau makan ni asam pedas. Okey lah. asam pedas. Boleh tak? Sedap lah. Siap ada kuah ekstra. Okey, alhamdulillah kita dah selesai makan tengah hari ni dekat Salomak Sampodeh. Rasanya sebutan tu dah betul lah. Okey, majoriti dia punya makanan kenalah dengan tekak saya. So hari ni dia punya asam pedas, memang ada masam, ada pedas, sedap. Dengan dia punya masak lemak pun pekat, tapi tak pedas sangat lah. Ada setengah tempat tu dia pedas sangat. Sebab kalau dua-dua pedas, desing juga telinga. Tapi dia punya masak lemak yang daging tu tak pedas sangat. Okey lah, combination tu. Saya suka dia punya ni lah, apa, kasam. So keseluruhannya saya bagi 8 daripada 10. Sini banyak juga pilihan. Selain daripada lauk-lauk tu yang kita tengok tadi, dia ada juga sup. Ada soto dengan sup campur. Siapa yang tak nak makan nasi boleh makan tu lah. Kat sini dia punya tempat banyak juga lah meja-meja dia. Tengah hari tadi bila kita sampai ada makanan yang belum keluar. So, tengah makan tadi dah banyak lah. Ini pun dia dah ada yang kemas dah berkurang dah. Tapi masih ada lagi lauk. Dia punya kedai kat sini dan sebelah pun ada juga. Dia ada sewa satu lagi kedai sebelah yang kita boleh duduk lah dekat tempat air sana. So
Lepas tu tepi-tepi kaki 5 ni pun dia letak juga meja dekat depan sana pun sama. Dia corner lot tau. Corner lot ni lepas tu dia berhadapan dengan rumah. So memang parking agak sukar sikit lah. Sekeliling ni jauh sikit ataupun kita tak boleh lah parking depan rumah orang kan. So kita kena cari parking yang kat kedai-kedai ni okey lah. Tapi jauh sikit jalan. Siapa yang bernasib baik dapat dekat lah. Keseluruhan saya bagi 8. Untuk hari ni kita makan di 4 orang RM106.80. Situ ada harga. Tadi kita tak tahu ikan kembung berapa. Oh tadi ikan kembung bakar RM12. Dia ada 7, 8 macam tu lah. Dia tak letak dekat ikan tu tau. Dia letak dekat satu kertas dekat meja yang kita bakar tu. So kita ambil je. Tapi bila dia datang kira tu, mungkin orang tu je lah tahu kot berapa ringgit. Set ulam tadi RM6, ikan perkasam RM7, kangkung belacan RM5, jenahak kepala RM35, daging salai RM15, nasi putih RM3 satu. So di 4 orang 12. Sirap selasih RM3.70, TOI RM3.20, ais kosong RM60, dan telur masin satu separuh tu RM1.50. Seluruhannya RM106.80. Okey, Kak Ni, okey tak okey? Okey lah. Dia dalam RM85 lah. Okey lah, dengan selera lah. Okey, Abang Aziz. Keseluruhan semua okey. Yang punya yang paling sedap tadi makan salai. Walaupun yang ambil tadi tu saya ambil tadi asam pedas, tapi yang rasa yang sedap tadi daging salai tu lah. Cuma salai kalau saya lah yang jujur tu rasanya dengan portion, harga dengan portion tu rasa portion ni macam kurang. Biasa kalau kita makan dekat salai kan, kalau kita makan dekat salai kalau harga RM10 rasanya tak ada RM15. Kalau RM15 memang banyak. Memang nampak dia punya daging tu kita nampak. Yang ini kita tak nampak. Macam lagi pun portion dia pun tak banyak. Kat situ lah biasa nampak. dalam satu mangkuk kecil tu kita makan dalam 10 macam tu lah. Tapi dia nampak lah macam tu. Tapi ini dia kurang sikit. Tapi dia punya rasa sedap. Dia punya rasa sedap. Dia punya daging tu kita rasa smoky kan. Sedap. Cuma portion dia tu lah. Untuk berat badan macam saya ni, saiz badan ni macam tak mencukupi lah. Kan. Okey, kiranya recommended lah. Okey, boleh datang kat Nilai dekat Salomak Sapone. Balik nanti kita cari